Minum. Ada ni dapat email atau SMS untuk e-save. Ada tekan? Belum. Belum masuk email tu, screenshot hantar kat Zira. Beli sendiri. Mahal pula. Betul. Betulan cantik nombor. Oh, cantik. Dapat harga berapa? 300. Oh, kan? Nak boleh tak kereta. Sekarang tak tampal Tak tampal. Tapi nak beli yang holder tu pun boleh. Tampal dekat depan. Atau boleh simpan. Dia boleh nanti kalau nak tukar alamat, contoh pindah rumah ke, nak tukar alamat, boleh pergi ke JPJ, dia percuma je. Untuk towing, kalau berlaku apa-apa, dia boleh cover lah. Boleh contact nombor ni, dia operasi 24 jam tu. Saya pancit ke, rosak tu berjalan ke. Mungkin contoh bawa kereta terjadi, contoh ada lori kat depan terpecik batu ke, dia boleh cover. Dia boleh tukar baru ataupun tengok keadaan lah. Inclusion special period ni bencana alam, dia boleh cover juga. Ada mintaan ni driver, siapa-siapa boleh bawa kereta Tuan Miro lah. Dengan syarat dia ada lesen, jadi apa-apa boleh claim. Full allowance RM1,000 ni untuk rekim kereta kalau terjadi banjir. Dia boleh cover sehingga RM1,000. Personal accident, contohnya na'udzubillah, owner terjadi accident, cacat kekal ataupun meninggal, dia boleh cover sehingga RM10,000. Untuk start tarikh hari ni lah, mana-mana sampai dulu 1000 km ataupun sebulan pertama kena pergi inspect kereta. Boleh tengok dalam app YouFirst, seluruh negeri pun boleh, mana-mana negeri boleh. Kalau boleh tempatlah dalam 3 hari ke 7 hari awal sebab takut penuh. Tekan ni kan, cuba tekan. Yang ni untuk lock. Yang ni untuk unlock, tekan sekali, buka satu pintu, tekan kali kedua. Dia buka semua. Oh, 2 kali tekan. Yang ni untuk bawa belakang. Bawa belakang. Yang ni panic button. Kalau tekan lama-lama, dia akan bunyi lah kalau tak jumpa kereta. Tekan lama. Tekan je. Stop. Okey. Macam tu. Lock. Kalau sudah tutup, belakang saja dengan panic button. Panic button. Cuba lock. Okay, lock. Kat sini pun boleh. Dengan jarak 1 meter daripada kereta lah. Siapa-siapa boleh buka. Tekan. Sekali. Tumpi tu boleh tekan lama. Oh, tekan lama suruh kita. Cuba lock. Lock balik. Tekan lama-lama ataupun tekan 2 kali macam tadi. Okey. Dah terbuka. Saya cek nombor chassis. Chassis boleh tengok kat file tu. Ni macam IC kita lah. Dia NTP. Macam IC kereta. Kita tengok nombor belakang 72144. Kita tengok kat sini. Ni milik tuan. Lepas tu kita tengok nombor enjin. Nombor enjin dia sini. Kita tengok kat belakang 821 apa tu? 157. Ini nombor enjin. Nampak? Ni kereta. Di mananya kereta tu orang lain tak boleh claim. Ni untuk kalau bateri ni waranti dia 1 tahun ataupun 20,000 km perjalanan. Push up button. Kiri-kiri. Tekan sekali je. Terus hidup. Ni untuk bahagian cermin lah. Dia boleh buka lah. Yang ni kanan, kiri, depan. Yang ni belakang, kiri, kanan. Lepas tu yang ni untuk lock. Lock cermin. Ada kaki yang boleh lock. Yang ni eco idle. Eco idle ni boleh jimat minyak lah. Tahu kan? Okey. Yang ni traction control, boleh cekam tayar kalau contoh hujan jalan licin, dia akan boleh cekam lah, tak tergelincir. Lepas ni ASA system. Dia akan connect ke sini. Contoh bawa kereta laju, kereta depan berhenti mengejut, tuan tak sempat break, dia akan bagi amaran. Dia ada indication ni kalau dia on to off. Dia auto on. Kalau setiap kali tuan buka kereta, dia auto on. Dia off. Tekan lama dia auto off. PLC off tu tuan. Oh ni, Traction control off. kalau nak on balik, tekan sekali je. Tekan je. Tak patut tekan tu, dia auto on semua. Lepas tu yang ni level lamp, lampu lah, cerahan lampu 1, 2, 3, 4, 5, boleh guna waktu malam pun boleh. Yang ni auto high beam, kalau contoh lalu hutan ke gelap, dia akan auto cerah. Tapi yang kalau ada kereta kat depan, dia auto turun. Dia punya cahaya tu. Yang ni side mirror lah. Kiri kanan boleh adjust. Atas bawah boleh adjust. Ni dia auto tertutup, terbuka. Tapi kalau tuan letak kat tengah macam ni, kalau tuan tutup kereta, dia auto tertutup. Ni PWR.
Dikasih hari ni PWR ni contoh nak potong kereta depan ke dekat highway nak laju boleh guna PWR tapi dia makan minyak. Boleh guna. Boleh save kat sini. Yang ni mode untuk buka tutup radio, volume ni lah dia sama je. Dia up dan dia down. Lepas tu ni kalau nak sambung USB pun boleh, nak dengar lagu ke, boleh Bluetooth pun boleh. Lepas tu yang ni passenger kalau pakai seatbelt, contoh saya pakai seatbelt dia akan nyala lah. Nanti bawa kereta dia akan bunyi titik-titik. Lepas tu yang ni untuk lock, untuk unlock. Yang ni untuk suhu, boleh naik, boleh turun. Yang ni untuk kipas naik turun. Yang ni aircon kalau kita tekan pusat button dia auto on. Tapi kena off kat sini. Dan ni front rear ni kalau ada kabus, contoh naik kesini kan ada kabus, boleh tekan kat sini. Mode memori ni kalau nak simpan, contoh nak kepala saja boleh tekan lama, dia akan terset lah. Yang ni tekan off, pada off. Tekan. Ini untuk bahagian boot lah. Ini dia bagi tayar spare. Tayar biasa lah kau. Dia bagi tayar macam asal. Yang sama. Saiz yang sama, rim yang sama. Itu. Dia baru je lah. Buat kek nanti dia detect, dia tak tutup. Dia memang sama je lah tayar sama. Tapi tayar boleh. Cantik nombor plate guys. Sebelah tu kereta Delivery Sport kita, Tania Encik Amirul Hafiz. Kereta pertama.